Lagi satu, single dia. Ingat kakak tak tahu ke yang adik curi? Kakak, tu semua salah faham. Ilham Music ni bukannya benda yang senang nak ukur. Dia post demo tu dekat akaun alternatif dia. Lirik dan melodi dihantar ke produksi untuk semakan. Oleh sebab dia dah mati, ingat boleh sorok dan lupakan aja pasal ni. Yeyek kan masih budak. Biasalah kalau tersilap langkah sikit. Tak payahlah sampai kita kena hentam orang kita sendiri kan? Lagi-lagi dengan keadaan sekarang ni, jangan tambah minyak pada api. Daripada semua petunjuk, kematian Fiona bukannya sebab tekanan emosi. Kakak nak laporan perubatan asal Fiona, jadual penuh sidang media hari itu dan semua rakaman CCTV. Untuk setiap artis bawah syarikat, kita yang bertanggungjawab sepenuhnya. Si Yen, nak dibandingkan satu nyawa dengan beribu pekerja Lin Group. Kamu presiden syarikat. Kamu patut tahu apa yang paling penting. Betul tak? Bagi syarikat Lin Group, paling penting adalah hargai setiap artis kita. Sebab artis ialah aset yang paling berharga. Betul. Hello? Cik Lin, ada benda penting. Selamat pagi. Awak sakit ke? Taklah, ini suplemen nutrisi syarikat. Semua artis ada ni. Saya ada latihan. Saya pergi dulu. Fiona mati sebab benda ni, betul tak? Amfetamin. Ia dadah perangsang sistem saraf pusat. Boleh buat ketagih. Kalau terlebih dos, boleh buat orang mati. Awak tak takut ke? Cik Ling, Cik Su Wan Ching cakap benda ni bantu artis untuk hadapi latihan berat. Benda ni racun lah. Makan ni boleh masuk penjara tau. Bukan urusan saya. Saya tak tahu apa-apa. Awak pasti buat sesuatu untuk saya.